Hai, hari ini Lina ada kereta baru daripada Volvo iaitu Volvo XC90. So, untuk korang yang mungkin family guy atau orang yang suka bawa orang ramai, mungkin kereta ni adalah kereta pilihan anda kerana ia boleh memuatkan 7 penumpang dalam satu kereta. So, kalau korang nak jalan jauh dan bawa banyak barang, mestilah korang perlukan kereta dengan boot yang besar. So, kita tengok Volvo XC90 ni boleh masuk pun banyak luggage. Secara umumnya, kalau kita tutup semua kerusi sampai row nombor 2, dia boleh muatkan 1130 liter. Tapi kalau kita tutup bahagian belakang pula, dia boleh muat 600 plus liter. Tapi kalau kita buka semua tempat duduk, dia boleh muat around 244 liter. So, kalau ada satu luggage besar, dua luggage kecil, wah, kuatnya aku. Kalau sampai dalam, tengok, kita boleh muat lagi satu lagi kecil dengan satu lagi besar. Dan lepas tu ada beg-beg kecil lain. Boot space dia sangat spacious. Alright, so let's say kita nak buka semua tempat duduk. Kita buka semua tempat duduk. Okay, kita tengok satu luggage, satu lagi besar dengan dua lagi kecil. Kita tengok muat ke tak? Yeah. Okay, untuk kereta XC90 ni, dia punya full tank dia boleh sampai 71 liter. Iaitu kalau macam ada budi, kita boleh RM1.99 kali 71 liter, around 140. Tapi kalau tak ada budi, so untuk RON95, RM2.60, around 180. Tapi kalau untuk RON97, around that juga lah, 160 macam tu. Okay, apa yang menarik dekat XC90 ni, dia jenis kereta plug-in. Bila bateri tu ada je, dia akan guna bateri yang ada dalam kereta ni lah. So, bila habis, dia akan automatic change into guna minyak. Okay, compare dengan EX30 yang Lina bawa previous, dia tak ada apa-apa sangat dekat skrin. Tapi untuk XC90, kita boleh ubah skrin dalam. So, basically nak tengok map ke, ataupun just nak tengok nombor je ke, dia akan ubah terus dekat skrin. Just tekan satu button ni je lah. And then dia ada tulis sekali lah dia punya jarak kilometer, and kalau macam dia tengah guna minyak dan bila kita brake dia akan charge tu, dia akan tunjuk dekat bahagian tepi ni. Dan yang paling best sekali, dia ada HUD kat depan tu, yang bila driver je boleh nampak. I tak sure kamera boleh nampak ke tak, tapi kalau nak suruh belok, dia akan terus pancarkan kat situ lah. Untuk Volvo XC90 ni, dia memang built in dengan Android Auto. So basically kalau kita nak pasang, kalau pakai iPhone nak guna Apple CarPlay, kita kena guna wire baru boleh Apple CarPlay. Kontrol-kontrol lain boleh tekan dekat bahagian bawah ni lah. So basically dia punya drive mode ada 5, which hybrid, power, pure, off-road dengan AWD. So which sekarang ni Lina tengah guna hybrid. Dan untuk battery usage, dia akan auto lah. That's why Lina cakap dia akan change between bateri dengan minyak bergantung kepada kapasiti bateri yang ada waktu tu lah. Ataupun kontrol lain macam lampu depan, semua dekat bahagian sini lah. Lina suka XC90 ni, dia punya gear dekat bahagian tepi, which dekat bawah. Dia tak adalah kacau pemanduan macam nak tukar semua dekat tangan, which kalau EX90 semua, kalau gear semua dekat tangan, dekat bahagian pedal ni, so susah sikit. Tapi kalau untuk X90 ni kat bawah lah. Even nak start and stop engine pun just pusing je button ni. Compared to X90, dia akan ada push start button. Ini tak ada, ni kat sini. Kalau ikut Volvo, dia cakap 5.4 second untuk kereta ni pergi. So kita test sendiri sama ada dia okey ke tak okey. So 1, 2, 3. Okay, agak slow, macam tak ada rasa sangat. Mungkin sebab laju kot. Maybe sebab Lina tak start from zero pun in the first place. Okay, itu saja tentang Volvo XC90. So, kalau korang rasa best, pada pengalaman Lina, ia best. Sangat sesuai untuk pemanduan jauh dan sangat sesuai untuk kereta family car. Cuma apa yang Lina rasa untuk pemanduan di dalam bandar, ia agak besar. Sangat besar. Sangat tak convenient, tapi dari segi experience, jalan jauh, kita bawa laju, kereta ni sangat sesuai lah. So, kalau korang rasa best ke tak best, korang boleh tengok sendiri kat showroom Volvo. Dan itu saja daripada Lina. Bye!